Cuba lihat apa akan jadi. Setiap juruteknik internet laraskan rute awak tanpa beritahu. Inilah sebab isyarat internet awak lemah dan selalu lag. Yang teruk, ramai fikir masalah pelan tapi tak. Ya, router disetup tak berikan 100% kelajuan yang awak bayar. Ini untuk dorong awak ke pelan lebih besar, lebih mahal. Ada cara mudah betulkan ini. Sambung ke Wi-Fi rumah, buka pelayar, taip tag play games, klik hasil pertama. Tekan 3 garisan tu, lepas tu telefon bimbit dan sinilah saya tunjuk cara laju internet awak dan muat turun app. Ini app sama yang juru teknik guna lepas kelajuan rangkaian maksimum. Bila sini, sentuh kelajuan rangkaian dan pilih kelajuan awak nak. Contoh, ini. Lepas tu klik simpan. Sekarang tunggu setting siap dan selesai. Internet awak akan jadi lebih pantas, stabil dan tanpa lag. Paling bagus tanpa bayar. Ambil video ini dan kongsi dengan semua orang dan komen "saya nak" jika sampai sini.